Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajuddin akan menceritakanlah sinopsis tentang video pendek drama kumpulan kami yang menceritakan tentang beberapa karakter, iaitu Ain bersama ibu bapanya dan juga Zakiah bersama rakannya. Okay. Cerita ini dia menceritakan tentang Zakiah dan rakannya ini menganggap Ain ni seorang influencer dan menganggap hidupnya amatlah senang dengan apa yang dinampaknya di media sosial, ramai follower, ramai like, posting kehidupan yang mewah, dan Zakiah mula berasa iri hati. Zakiah ni pula dia mula merasa iri hati kepada Ain disebabkan postingan yang mewah, kehidupan luar yang nampak di media sosial tetapi realitinya tidak diketahui. Lain pula cerita kepada Ain Nabihah ni. Ain Nabihah memang postingannya mewah, hidup senang, like banyak, follower ramai, tetapi realitinya dia mengalami depres, tekanan. Ibu bapa Ain Nabihah ni juga telah menasihati dia dah nasihat dah Ain ni untuk tidak menganggap follower adalah segala-galanya, media sosial adalah segala-galanya. Kira benda ni tak patutlah terjadi kan, bila kita terlalu memandang media sosial ni sebagai tahta kehidupan, tahta bahagia seseorang dalam kehidupan. Mak ayah Ain ni dia dah nasihat tau Ain ni untuk dengar cakap diorang, untuk elak benda-benda yang tak elok ni, tetapi Ain sangat degil. Nak tahu apa yang terjadi? Nak tahu apa akibat dia? Korang kena dah tengok video ni. Biha tu kan, memang hidup dia perfect. Aku jealous gila weh dengan dia. Taulah cantik. Ramai pula orang suka tu. Itulah filter je tu. Kadang tak semua benda yang kita nampak tu real tau. Betul juga tu. Aku dengar lah orang nak aku okey je kan. Biha, you ni janganlah terlalu paksa diri untuk nampak sempurna. Tapi kalau Biha tak nampak sempurna, tak suka Biha. Biha, awak kena tahu tau, kebahagiaan kita ni bukan terletak pada jumlah follower ataupun like yang kita ada. Diorang ni semua suka sebab diri awak yang fake tau, bukan sebab diri awak yang sebenar. Bapak ni lagi rela tengok awak jadi diri sendiri walaupun tak semua orang faham, asalkan awak bahagia. Hello. Kau kat mana? 2-3 hari aku chat kau tak reply aku. Apa masalah kau sebenarnya? Tak, sekarang ni awak dah kenapa? Kau tak sayang aku ke? Kau dengan aku kena post semua gambar aku dengan kau. Kau tu kena tunjuk bahagia dalam media sosial. Kat Instagram kau, kat TikTok kau. Nama aku buruk juga nanti. Nama aku ni terpalit dalam Instagram kau. Kau tahu tak? Apa alasan kau? Tadi dekat kedai makan saya dah kena bebel dengan mak ayah saya dah. Sekarang nak tambah awak pula. Dah penat lah dengan awak ni. Penat? Apa yang penat? Kau tu influencer. Kau faham tak? Kalau kau macam ni lah perangai kau macam ni, kita putus lah. Aku sebarkan semua aib kau kat kawan-kawan kau semua. Kau faham tak? Aku tak nak dengar alasan. Assalamualaikum cikgu. Assalam. Cikgu sibuk ke sekarang? Buat sekarang cikgu tak sibuk mana? Apa bos? Saya ada benda nak cakap dengan cikgu. Boleh? Boleh duduk. Izinkan saya duduk Boleh. Okey, macam ni. Sebenarnya masalah yang awak hadapi ni berat jugalah. Awak hadapi semua benda ni, tapi apa yang boleh cikgu nasihat sebenarnya jangan down lah dengan kehidupan ni, supaya awak ni boleh lagi lebih terjamin lah. Mesti yang boleh cikgu beritahu. Cikgu rasa macam tu lah. Terima kasih cikgu atas nasihat yang cikgu berikan. Saya minta diri dulu lah. Okey, boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Hai korang. Biar macam mana you tadi kat sekolah jumpa kaunseling? Okey tak? Okey mana?
Ingat, mami dengan daddy ni sayang you bukan sebab follower you, tapi sebab kamu tu satu-satunya anak kita orang. Mami ni Biha, kamu dengar tak ni? Mami dengan daddy ni nak kamu ni hidup bahagia tau. Bukan popular. Tapi sebenarnya kamu ni tengah derita. Kamu faham tak? faham daddy. Jangan masuk main telefon. Daddy tengah cakap ni. Entahnya you ni asyik terperak je dah bilik. Bukan reti nak tolong mami memasak pun. Buat live je. Apa yang you dapat ni? Dah lah, mami daddy salah cakap tu. Biar ni selalu nampak okey je kan? Macam tak ada masalah langsung. Tapi kadang-kadang orang yang paling kuat senyum ni lah yang paling banyak simpan masalah. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Hai, banyak kali aku call ni, kenapa dia tak angkat ni? Menyisakan Aku rasa ada benda yang tak kena lah kat dia. hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu Sorry mami, sorry daddy. tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Okey guys, daripada video yang anda lihat tadi, ada video yang tak beberapa panjang dan tak beberapa pendek. Tapi dengan video yang kita lihat tu, kita dapat ambil beberapa pengajaran, iaitu janganlah kita jadi hamba kepada media sosial. Janganlah kita jadi hamba kepada dunia maya. Sebab apa? Dunia maya itu adalah ilusi saja untuk dunia realiti. Dan juga kita jangan candu kepada gadget, candu kepada tidak penting. Kerana apa? Kerana kita ada Tuhan yang kita boleh ngadu. Jadi nasihat saya, sayangilah diri anda, jaga maruah diri, jaga maruah keluarga. Sesungguhnya saya juga sayang anda. Terima kasih. Assalamualaikum.